Saya dengar ustaz awak kuliah malam. Oh, kat sebelah rumah saya je ustaz. Oh, cuma saya tak tahu rugilah nak gitu. Tapi saya dengar ustaz, saya dengar. Boleh pala juga ustaz kan? Kita nak jawab tak erti nak jawab gitu. Tapi dia duduk sebelah rumah tu gitu. Bapa tak tahu rugi yang gitu. Tak boleh pergi ngati imam muda ustaz. Ni oyak kostak lah ni nak gitu. Agak nak gitu. Oh, hari tu kita gitu hari tu. Mak kita saluhlah duduk belakang nak gitu. Tepi. Oh, gitu. Waktu pula kata kawin tak apa nanti imam muda. Kawin tak boleh gitu imam tua. Macam-macam nak ya. Bila dah malah buat kewajikan gitu ya. Yang di antaranya lagi yang Zulnun Al-Misri tu gua ayat kalau nak cari orang tu rusak kerohanian, dia banyak mencari kesalahan ulama. Apa? Allah Ta'ala sudah cabut keberkatan daripada alim ulama. Orang sudah tidak hormati. Pung pagi esok kedah. Kecek siapa dia? Kecek orang alim ulama. Tak dia apa ustaz tu malam tu. Tak boleh pergi kawan. Nak gitu. Kecek 200 neraka. Kau tak aja dengar disebut syurga. Allah takut kawan. Pung mari hak lain pula. Tak erok ni tok guru hak ni. Duk mai akannya. Tak apa kisah tak belah-belahnya. Pah mari pula hak pasal tu pula. Hak tu tak kena, hak ni tak kena. Bantu kawin tak gilah mana masjid. Tahu? Tak kena. Banyak mencari kesalahan ulama. Mencari kesalahan ulama. Mau menuntut ilmu bukan mu nak ilmu, mu nak sedap. Lebar budak lagi mu ni kalau nak sedap. Sedap ustaz tu. Pak bini klik tanya, pada ayat kau dia pos kalat tu. Pasal mu nak sedap. Oh sedap ustaz oleh ni tu. Oh, ustaz ni sedap. Pong penuh, jam jalan. Pasal ustaz sedap. Subuh. Apa? Tidak memberi kesan. Petanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala bagi faham agama. Bukan kau banyak ilmu, faham agama. Kau nampak kesilapan kita. Kau nampak dosa kita. Itu maksudnya Allah Ta'ala bagi faham agama. Allah Ta'ala cabut dah keberkatan daripada alim ulama. Orang lebar-lebarkan dengan nama-nama bagai-bagai. Berani kita nak yakwi meletakkan nama begitu. Apa pasal kita tak belagang ni? Kita belagang ni. Muslimin muslimat mati Allah SWT. Memang jelaslah Zulnun Al-Misri royak. Seorang wali Allah. Waktu hayat Zulnun Al-Misri ni tak ada orang ibu-ibu kata dia ni jenis orang molek. Dia kata orang goyo le malik. Orang tak pakar, lok lah. Jijik. Orang pandai jijik sungguh. Pada Zulnun. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk bahawasanya bukan gitu. Zulnun adalah manusia yang muqarrabi dengan aku. Cukup mulia dengan aku. Siapa bila Zulnun mati tak ada orang kampung nak tolong uruskan. Pasal orang pandai jijik sungguh. Maka Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang kampung tu. Dalam 3-4 orang. Mari terfikir dia kata tak boleh. Lembu mampu kita gali. Kalau tidak bau busuk. Ni kan pula manusia. Tak boleh walau macam mana pun kita kena tolong kambuh. Kena tolong tanah. Pakatlah dia 3-4 orang ni tolong menguruskan mayat Zulnun Al-Misri. Tolong mandi, tolong kapal, berapa begini semua kali. Pung pikul nak pergi
Nak pergi kubur. Tengok pikir molek nak pergi kubur, betul biasa. Bayak Zunun Al-Misri kata, wahai orang yang mengusungku, berhenti seketika. Aku nak semayasa. Agak-agak lagu mana? Ma. Oh, tahu amah. Tahu tapi tu imi tahulah siap-siap muda ni. Anak-anak tahu nang boti nang tui ni. Tapi dia duduk pegang. Lama mana semayasa? 10 minit. 8 minit. Sudah mayasa, Bayak Zunun Al-Misri kata, wahai orang yang mengusungku, percepatkan perjalananmu, aku tidak sabar untuk menemui kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Berunggah. Pong sudah ke bumi ke apa semua, pong pakak lagi belakang. Pergi Kedah. Gagal Kedah tu. Oh, dia kata mojo popok demo tak itu. Oh, kecek kakak tu. Doktor kata kakak ke dia. Pulak demo ni. Ah, demo. Kawan 3-4 orang demo tanya dia. Bayak Zunun kecek. Kecek on pakak dok telopon ngah belakang. Siapa ni dok? Dia korang gitulah dok. Dia kata dia tanya kawan 4 orang ni hak usun dia. Dia molek orang biasa, dia suruh berhenti nak semayasa. Lepas tu, dia mau buat mana? Ada bukan gitu. Nak orang nasi hari, saya gitu, gitu menggorama. Lepas tu dia kata dia suruh cepat. Dia nak jumpa dengan kekasih dia Allah Ta'ala. Berongga kawan tu. Hak tu kawan mari ni. Oh, mau jumpa dia mana. Dalam ramai-ramai tu nak ayat pun ada pasal telinga. Dia kata, Zunun ni bukan sebagai orang ni. Kesetara ni. Kalau setara ni bukan sebagai orang ni. Dia pun teringat. Dia kata ada seorang tu selalu bagi makan ni kepada Zunun. Kucing kurak orang lepas ikut kepala ikan. Ada manusia yang telah bagi makan ni ke Zunun. Dia kata dia mau tanya dia tu. Dia tu rajin bagi makan ke Zunun tu. Aku tengok dia bagi soal. Orang bertanya dia. Waktu Zunun hidup dulu dia mau bagi makan ni sama Zunun. Jalah. Siapa dia Zunun? Tok guru kawan. Belakang. Pada mau ngaji ke dia? Dia kata aku masih ingat lagi dalam hati aku, dalam fikiran aku, tok guru aku pesan. Kalulah kita nak tahu siapa dia yang rusak kerohanian dia. Hati dia penuh, kerohanian dia rusak, iman dia penuh jahanam habis. Ada beberapa perkara. Macam yang pertama dia kata, bila orang tu malah melakukan kebajikan, celah orang tu rusak kerohanian dia. Malah dia buat kebajikan. Mari semaya jemaah mendatangkan banyak kebajikan. Tolong orang banyak kebajikan. Sedekah banyak kebajikan. Baca Quran banyak kebajikan. Gapo lagi? Benda yang menjurus ke arah kebajikan, orang tak apa nak. Malas melakukannya. Malah berenyuh. Nak pula ada gonila ni. Saya dengar ustaz buat kuliah malam. Kat sebelah rumah saya je ustaz. Cuma saya tak tahu rugilah nak gitu. Tapi saya dengar ustaz, saya dengar. Boleh pala juga ustaz kan? Kita nak jawab tak erti nak jawab begitu. Tapi dia duduk sebelah rumah tu gitu. Bapa tak tahu rugi yang gitu. Tak boleh pergi dengan imam muda tak ustaz. Ni oyak kau ustaz lah ni nak gitu. Agak nak gitu. Hari tu kita gitu hari tu. Kita saluh lah duduk belakang nak gitu. Tepi. Gitu. Waktu pula kata kawan, tak apa nanti imam muda. Kawan tak boleh gitu imam tua. Macam-macam nak ya. Bila dia malah buat kebajikan gitu ya. Yang di antaranya lagi yang Zunun Al-Misri tu guru aku ayat, kalau nak cara orang tu rusak kerohanian,
Dia banyak mencari kesalahan ulama. Dia akan cari kesalahan-kesalahan ulama. Calah tu orang punuh kakak dalam. Selalu hamba sebut dalam kuliah hamba. Al-ulama manusia biasa. Dia bukan maksum. Dia tak terlepas daripada silap dan salah. Tapi kita kena ingat, kalau 20 kara 18 hak molek, 2 kara hak tak molek, 18 mu tak turut, mu duk eceh hak 2 kara tu. Apa tujuan mu? Tujuan ke dia mu? Hak dia royak 18, apa mu tak turut? Nampak? Mulut cari kesalahan tu email. Hak dia molek ke apa gini, mu tak turut pun. Amba royak ke dia, amba kata boleh. Kita gili tulis nak. Tu email tulis hak kita tulis hak tu email. Bui sering A4 ketah. Tu email sering, kita sering. Tulis kesalahan tu email. Keburukan tu email. Tulis. Tak cukup, ambil sering lagi. Tak sia dah lenguh. Tu email kata mai kau tulis hak demo pula. Boleh nak gila tulis. Biar khabar kat kita ni. Nak cari mana manusia yang perfect. Mesti ada silap dan salah. Mesti ada kelemahan dan kekuatan yang menyebab kita tak boleh mari sembahyang Jumaat, yang menyebab kita tak boleh mari dengar orang ngajar. Kita nak cari siapa dia yang sempurna. Illa Rasulullah. Kesebut nama manusia mesti ada silap dan salah, ada kelemahan dan kekuatan. Kita duk baca kelemahan orang, kelemahan kita. Kerana tu ramai orang tak sering orang ngajar tu. Pasal duk cari kesalahan tok guru. Akhir sekali kita jahil dengan bodoh dengan gitu. Tak nampak kesilapan kita. Inilah yang menyebabkan ramai orang tak sering orang ngajar. Ramai ceramah ni nak ayat wi tuan-tuan, amba ayat dah sama. Ceramah lagu ni, kuliah dana lagu ni lebih pada memotivasikan sahaja. Hak boleh ilmunya nak ayat wi, hak duk turut pengajian tu tiap lepas maghrib tu. Dia molek pengisa berhenti, ngaji pula malam esok. Selah. Tu pengajian tu hak boleh ilmunya. Ni nak semangat nak syekh. Jolo. Subuh tak hari. Duk syekh saja ya. Jolo ustaz mutawaya, jolo. Nampak? Tak maaf. Antaranya lagi dia kata kalau mau nak tahu orang yang rusak kerohanian, punuh kakak dalam, dia banyak berfikir tentang dunia daripada akhirat. Contoh paling mudah sekali ya. Ambo daripada Pak Ahmad nak mari kuliah sini. Padu takdir lah kereta mau mati dekat UiTM. Contoh yang ni bukan mati sungguh. Orang UiTM Kedah. Dia pun mari dekat. Ustaz Mutar. Berapa Ustaz? Mampu kereta habis minyak. Ustaz pergi mana? Nak pergi di masjid Kuala Abu. Nak gitu. Tak apa Ustaz. Ustaz duduk sini. Amu tu lagi beli minyak. Buat main pitah amu tu lagi beli minyak. Peti tak ada. Tapi rumah hamba banyak. Dalam bank banyak, dalam tabung haji banyak. Rumah hamba besar, rumah sewa ada, kereta ada 4 buah lagi. Lepas tu bini, gambar, gelar kaki, gelar tangan, gelar tekuk, ada segala gelar-gelar. Biarlah hak tu nak beli minyak dia, nak beli minyak.
Ngelah kalam kata gini, apa kapiti demo dulu? Tak boleh. Tak, amun nak buat beli minyak juga.